welcome back to my channel. Kepada yang baru jumpa channel ni, hai, nama kita Cik Siti. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe, okay? Kepada yang lama dah jumpa channel Cik T ni pun, jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe, okay? Sebab Cik T perasan ramai yang belum subscribe walaupun dah tengok video Cik T ni, okay? Nampak je simple, subscribe itu kan, tapi bermakna lah bagi Cik T. And butang subscribe tu free je, korang tolonglah tekan, okay? So hari ni punya video Cik T nak buat video makeover dekat dalam bilik Sofia. Kalau korang belum tengok Cik T punya first makeover dekat dalam bilik tu, korang boleh tekan link ni. Lepas tu Cik T adalah makeover sikit-sikit, tak banyak. Tapi hari ni Cik T macam nak tukar balik sebab Cik T nak cat, Cik T nak tukar perabot. So macam banyak jugalah kerja dekat dalam bilik ni. Hari ni punya video sponsor by Electric Toothbrush U-Smart. Cik T akan cerita dengan lebih lanjut dalam video ni. Without further ado, let's start with the makeover. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe, okay? Jom masuk. Ni ialah bilik Sofia sekarang ni. Ni dia. Bilik dia ni macam sepa sebab laki Cik T dia suka menyepah barang dekat bilik yang tak diguna ya. Lepas tu Cik T ada cat ni hari tu. Lepas tu kali ni Cik T nak tukar warna dia. Cik T dah tak nak warna hijau ni. Cik T buat warna pink sama macam ni je kot sebab pink ni Cik T dah ada cat dia. Lepas tu kita akan cat tukar design dia. Yang ni straight kan, Cik T nak buat scallop juga. And then hari tu Cik T ada pasang ni blind ni. Cik T beli dekat Mr. DIY, tapi dekat Shopee melambak je ada. Cik T akan letak link sekali, okay? Ni toys-toys dia apa semua Cik T kekalkan kat sini je kot. Sekarang ni Cik T kena cari benda bulat yang untuk kita tekak buat scallop tu kan. So Cik T jumpa benda ni, Bath and Body Works punya tutup ni kan. Sebab dekat belakang ni dia dah ada tanda ni tau. Tanda di mana kita perlu letak dekat line tu kan. Kita tak, Cik T tak nak bulat tu terlalu kecil macam cermin ni, terlalu kecil ataupun terlalu besar. Sebab kalau kecil macam kita kena cat satu-satu tu banyak kali. Kalau besar sangat macam tak cantik lah. Jadi Cik T jumpa perfect ni lah scallop kita punya size, okay? Jadi Cik T akan guna benda ni lah. Kita akan tekak guna pen je. Macam yang korang tengok kat sini, Cik T akan letak dekat bahagian tengah-tengah bulatan ni. And Cik T akan tandakan satu persatu lah. So korang boleh start ngecat. Dekat sini Cik T guna brush cat yang painting yang biasa orang lukis dekat kertas tu kan. Okay, Cik T tekap dulu dekat bahagian tepi-tepi dan baru korang boleh cat lah dekat bahagian tengah tu. Okay, dekat sini Cik T buat dalam 2 layer. So korang boleh tengoklah yang Cik T buat ni. Senang je, cuma dia makan masa sikit lah. Yang Cik T dah siap satu layer. So Cik T akan buat satu layer lagi supaya dia nampak cantik lah warna dia kan. Sama dengan yang ni. Contoh dia macam ni. Cik T try buat 2 tapi belum kering lagi. Jadi nanti dah kering, warna dia akan sama lah. Okay, sebelum ni Cik T ada pernah buat video Cik T lukis arch ni. Kalau korang nak tahu macam mana Cik T guna, korang boleh tekan je link dekat atas ni. Cik T letak untuk dekor buat bentuk arch ni. Okay, dekat sini Cik T pakai tape je. And disebabkan colour hijau ni dia terlalu gelap, warna dia macam gelap sangat, Cik T perlukan dalam 3-4 layer warna pink ni tau untuk cover semua bahagian. Cik T rasa sebab mungkin cat ni dah cat lama, cat pink ni. Kalau korang nak kurangkan penggunaan cat pink ni, korang boleh lah lapis dengan warna putih dulu dan baru cat dengan warna pink. So bila dah kering, Cik T akan remove tape ni. Okay, Cik T dah siap cat, apa tak? Comel kan? Ni dia. So Cik T akan tukar decoration dekat area sini juga. And yalah, boleh kita kemas-kemas tukar kapet sekali. Dekat sini Cik T nak tukar cadar ni. Cadar putih ni Cik T beli dekat Shopee. Cadar yang baru Cik T nak lapik ni pun Cik T beli dekat Shopee. Link Cik T akan letak dekat description box. Yang cadar polka dot ni dia tak ada getah tau. So Cik T macam tak berapa nak suka sangat sebab dia sebenarnya untuk queen tapi terlalu besar. Jadi Cik T letak kat sini. Okay, dekat area ni
Bawah ni Cik T ada buat organize hari tu barang-barang toys mainan Sofia ni dekat dalam bekas Mr. Dollar. So kalau korang belum tengok cerita Cik T organize mainan pun, korang boleh tengok lah. Cik T akan letak link sekali. Okay, ni sebenarnya rak IKEA, rak TV tau. So ampayan ni pun Cik T beli dekat IKEA. Okay, untuk almari drawer ni Cik T beli dekat kedai perabot. Dah lama dah daripada rumah. Lama Cik T hari tu daripada Melaka Cik T angkut sampai sini. And Cik T akan tukar juga kapet ni sebab kapet ni macam terlalu besar. Sebab Cik T memang plan beli kapet ni untuk letak dekat ruang tamu. Tapi sebab kan Cik T dah beli kapet baru kat situ, Cik T alih dekat sini tapi tak sesuai. So Cik T akan letak balik lah dekat bahagian bawah. Sebelum kita teruskan dengan makeover kita hari ni, Cik T akan cerita dengan lebih lanjut mengenai Usmile Sony Electric Toothbrush Y1S. Dari segi luaran, korang boleh nampak design dia sangat style, estetik serta ergonomik, golden ratio dan anti-slip dan anti-rolling handle. Material dia diperbuat daripada ABS yang boleh prevent daripada sebarang pertubuhan kulat. So apabila korang beli pack ni, korang akan dapat free travel magnetic pouch, 2 pieces brush dengan 1 kabel type C untuk charging, and dia punya main body. Okay, main body yang Cik T pilih ni dekat warna pink, of course kan, favorite Cik T. And kalau korang minat warna lain, dia ada juga warna mint green untuk design ni. Okay, korang boleh tengok dekat bahagian bawah ni tempat dia punya charging, and dia punya bristle plug daripada DuPont Tinex filament, iaitu dia dapat jagalah korang punya gigi dan gusi yang sensitif. Berus gigi ni dia ada 3 cleaning modes, iaitu clean, white and soft untuk daily use. Satu kali full charge tu dia boleh tahan sehingga 6 bulan tau. So kalau korang selama setahun tu korang charge 2 kali je lah. Yang bestnya lagi mengenai berus gigi ni ialah dia ada smart timing dalam masa 2 minit. So setiap kali duduk 30 saat tu ada reminder untuk kita tukar zone area. Best kan? Sebab kita kadang-kadang tak dapat nak agak berapa lama kita dah gosok gigi. Kejap sangat tak bersih pula kan. So best lah lepas ni korang dah ada timer siap-siap. Berus gigi ni juga dia ada automatic shock absorption, which dia akan protect kita punya gusi daripada overbrushing. So kalau korang yang tahu live Cik T memang suka gila minum kopi. So kalau minum kopi, minum teh ni semua kan boleh menyebabkan gigi kita kuning. So nak pergi dentist tu makan masa, makan duit. So dengan gunakan toothbrush daripada Usmile ni, Cik T boleh jimatkan masa. So kalau korang nak try juga, korang boleh tekan link dekat description box ni, beli dekat Shopee tanpa desa ni, okay? Okay, dekat sini Cik T ada rak ni, rak sebenarnya rak Spice, rak IKEA tu kan. Cik T beli dekat Eco Plus. Cik T rasa Eco Plus ada jual, harga dia murah sikit. And Cik T ada DIY hari tu warna kuning. Lepas tu ni kali ni Cik T cat balik warna putih. Yang awan tu Cik T beli dekat Mr. DIY. Asal dia macam warna pink gelap, jadinya Cik T cat warna pink yang lebihan dinding tadi tu kan. Cik T cat kat situ supaya warna dia macam masuk lah. Okay, dekat bahagian atas rak ni Cik T letak buku-buku Sofia. Lepas tu ada bell ni sebagai decoration. Untuk buku-buku Sofia Cik T letak dalam bekas paper bag ni. Cik T beli dekat Eco Shop. Boleh muat banyak buku kat sini, tapi Cik T tak recommend sangat sebab dia macam lembik kayu dia, dia punya kotak tu lembik. And then ni awan ni Cik T beli dekat Shopee. Comel gila kan. Dia ada banyak colour. Cik T beli warna putih, patut beli warna pink lah supaya naik sikit seri warna kat situ. Boleh juga kalau nak cat, tapi kat sini Cik T guna untuk sangkut tuala. Okay, dekat area yang kita baru cat tadi tu Cik T letak ni DIY Cik T buat. Cik T ada upload dekat TikTok, so korang boleh tengok lah dekat TikTok kan. Okay, ni ada stiker dengan ni canvas punya high measurement. Korang boleh sangkut lah. Okay, ukur dia punya ketinggian dulu baru korang sangkut. Cik T beli kat Shopee. Nanti Cik T letak link dekat description box. Cik T rasa tak ada dah design ni. Cik T akan letak design lain lah, sama macam stiker ni dekat Shopee juga. So Cik T akan guna untuk tampal dekat kita punya almari ni sebab nampak kosong sangat, terlalu putih. Handle tu mungkin Cik T akan tukar handle daripada Shopee. Cik T akan beli warna gold. Hari tu dah beli dah, cuma tak sempat lagi nak tukar. So macam ni lah, nampaklah meriah sikit Sofia punya almari ni kan. Sofia punya almari Cik T beli kat Shopee tau. Cik T akan letak dia macam sesuai lah untuk single use.
korang, Cik T rasa setakat ni je video Cik T makeover dekat bilik Sofia. Hope korang suka sama macam Cik T suka, Sofia suka. So kalau korang nak dapatkan Usmile, korang boleh tekan je link dekat description box. Beli dekat Shopee sampai ada payday sale ni. Okay korang, see you guys next time in my next video. Jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe. Bye. Assalamualaikum.